Aku dah tak boleh tahan lagi dah. Mestilah kau boleh takkan kau lupa yang kita tak boleh mati sebab tak bernafas. Tapi still rasa macam aku nak mati. Jadi buatlah macam kau tak kisah. Tak kau kisahkan je. Aku nak tengok macam mana badan katung kau boleh buat. Oh senang je. Itu kau. Okey, aku cuba lagi. Okey, sekarang warna biru. Wow, macam kenal je tu. Okey, warna merah sekarang. Wow, oranye. Kuning. Hijau. Wow, kau warna biru lah sekarang. Tadi dia warna biru lah. Nampaknya dia jadi warna-warni. Kenapa aku yang kena buat, kenapa tak korang? Sebab kita orang pernah buat, kau tak pernah. Jadi Kinga bercahaya dalam gelap. Ting. Reggaeton rambut dia ke atas. Gangle kepala dia berpusing. Zubul jadi straight. Anggota badan aku yang straight bukan aku. Jadi kau? Dia tak pernah tunjuk sebab dia penakut. Aku bukan takut lah, aku tak nak tunjuk je. Jadi cuba korang bagi tahu aku jadi apa. Kau cakap dengan siapa? Kenapa semua duduk sini dan tak tanya adventure apa hari ni? Adventure hari ni adalah pergi dekat rumah hantu Kak Lima. Dan korang kena masuk rumah berhantu tu. Tapi hati-hati, ada hantu Kak Lima kejar korang nanti. Jadi korang kena berhati-hati dalam rumah tu. Nanti ada hantu kejar korang, datang kat korang untuk buat makan malam. Dengan cerita dia suka aku. Dan mana Zubul? Alamak, jadi sia-sia lah aku buat adventure ni untuk dia. Tapi tak apa, aku tak kisah pun. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Benda kau ni. Jadi NPC tu tak jadi mengerikan, kan? Mana aku tahu, bukan aku yang bos. Lupa aku yang bos. Okey, tak apalah, korang masuk dalam portal ni untuk pergi ke sana. Oh, aku rasa tempat ni mengerikan macam tempat budak-budak je. Mesti best kan? Aku tak suka benda-benda macam ni. Lagi-lagi hantu. Dah lah ada jump scare. Dia boleh buat sampai jantung aku terkeluar dari badan aku. Lepas tu rambut panjang. Tak tahu pula yang kau takut hantu. Tapi kau takut tak vacuum? Jangan buat macam tu. Nanti anxiety dia. Kalau kena kau yang kena tanggung. Alah, sikit je pun. Korang buat apa? Korang ada dengar sesuatu tak? Hai, aku anak hantu Kak Lima. Tapi aku baik, aku tak macam dia. Macam mana aku nak pasang balik mata aku ni? Mata dia macam dalam kartun lah. Jadi aku nak tunjuk korang mana pintu yang selamat untuk dimasuk. Jadi inilah dia. Pintu yang paling selamat untuk dimasuk. Wow, seronoknya. Dan ini adalah pintu yang berbahaya. Untuk Zubul je. Jadi korang dah faham? Masuk. Weh, jangan buat macam tu. Apa? Dia pun hantu juga. Aku lupa lah mana satu pintu yang betul. Aku ada idea. Benda ni. Tengok dia hilang. Tak apa, saya datang untuk menyelamat. Kenapa kau bawa sekali? Tak apa, janji kita tahu mana tempat selamat. Zubul. Oh, Zubul. Aku nak cakap dengan kau ni. Aku tahu. What the? Apa yang kau nak cakap dengan aku ni? Aku nak tanya kau ni, kenapa kau asyik skip je pengembaraan aku? Penat tu aku buat untuk kau. Supaya nak buat bubble seronok. Bubble punya perasaan. Pasal tu tak payah, tapi jom kita bincang pasal perasaan kau. Okey, apa yang dah kepala kau, Zubul? Tak apalah, aku nak pergi. Itu kelakar. Okey, cepatlah. Tak, aku dah beritahu kau dah masalah aku. Tapi kau asyik lupa je sebab satu benda ni. Tapi tak apalah. Kepala aku boleh ingat semua benda yang kau pernah buat dekat tempat ni. Nampak ni, nampak? Jadi kau nak aku tambah apa untuk membuatkan adventure kau lebih menarik? Ke nak tengok? Inilah benda yang aku nak cakap. Kau asyik fikir pasal adventure kau je. Dah lah tak best. Lepas tu? Tak apalah.
Mesti kau tak dengar apa-apa yang aku cakap kan? Zubul, tengok lebah yang aku lukis ni.